Industri aeroangkasa negara kini bersedia melangkah ke fasa baharu menerusi pembangunan teknologi canggih dan peningkatan kebakaran tempatan. Tumpuan strategik ini, kata Ketua Pegawai Eksekutif NICO Malaysia, Syamsul Kamar Abu Samah, amat penting bagi memacu pertumbuhan sektor bernilai tinggi serta memperkukuh daya saing Malaysia di peringkat global. Menurut Syamsul Kamar, usaha itu akan dilaksanakan melalui Pusat Kecemerlangan Aeroangkasa Malaysia, My Aero Centre, dengan kerjasama agensi teknologi tempatan, termasuk Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation, Meranti, Futurize dan agensi angkasa Malaysia, MISA. Kita juga melihat dari segi pembangunan teknologi tempatan. Di dalam rancangan Malaysia ke-13 pun kita telah dimaklumkan bahawa pertumpuan akan diberikan kepada sektor-sektor yang membangun, ya, seperti advanced air mobility, drone dan juga space, satellite dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Malaysia, termasuklah pemain-pemain industri. Ketika ditemui di program Selangor Aerospace Summit 2025 yang diadakan bersempena Selangor International Business Summit SIBS ke-9 di Kuala Lumpur, Syamsul Kamar berkata, langkah itu sejajar dengan sasaran kerajaan untuk menjadikan industri aeroangkasa sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu dengan unjuran hasil mencecah RM55.2 bilion menjelang 2030 di bawah Pelan Induk Industri Aeroangkasa Malaysia 2030 dengan kadar pertumbuhan tahunan antara 20 hingga 25%. Pasca COVID-19, industri aeroangkasa negara menunjukkan perkembangan pesat apabila mencatatkan pendapatan sebanyak RM25.1 bilion pada 2024, didorong aktiviti penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO yang kukuh. Menyentuh mengenai kerjasama strategik dengan Selangor International Business Summit SIBS, Syamsul Kamar berkata kerjasama itu membuka ruang lebih luas bagi sinergi rentas industri. Ini termasuk otomotif, minyak dan gas serta elektrik dan elektronik dalam memperkukuh ekosistem aeroangkasa negara. Jadi apabila kita bergabung dengan SIBS, ini membuka ruang yang lebih untuk kita bersama-sama bekerjasama dengan industri lain. In fact, macam penerbangan pun kita memerlukan F&B, ya. Jadi ini memberikan satu ruang yang baik, ya, untuk industri kita, industri aeroangkasa termasuk penerbangan, untuk menilai dan melihat bagaimana ruang-ruang kerjasama yang boleh dilakukan dengan berbagai-bagai pihak lagi yang ada di dalam SIBS. Dan kita harap agar kita boleh adakan kerjasama yang lebih erat dengan industri-industri yang lain, terutamanya untuk industri otomotif dan juga elektronik, ya.